Apa khabar semua? Anda tahu tak, World Cup yang mana-mana negara menang tu, diorang dapat replika saja tahu. Tak dapat piala yang betul-betul. World Cup yang betul tu yang dibuat daripada emas sebenar hanya ada satu saja dalam dunia ni dan hanya beberapa orang saja yang boleh sentuh dia tanpa pakai sarung tangan. Nanti kita tengok siapa dan piala yang tim bawa balik ke negara masing-masing tu bukan piala sebenar pun. Kenapa pula macam ni kan? Padahal diorang dah susah-susah menang World Cup kot. Kedekut sangat ke FIFA ni? Okey, jom kita tengok. Sebenarnya trofi piala yang kita tengok sekarang ni asalnya rupa dia bukanlah macam tu. Trofi yang kita dah terbiasa tengok ni adalah trofi baru yang diorang dah ubah pada tahun 1974. Sebelum tu, trofi dia rupa lain. Nama trofi sebelum ni adalah Jules Rimet Trophy. Kalau anda nak tahu, Encik Rimet ni lah yang mula-mula buat Piala Dunia ni. Masa tu dia adalah Presiden FIFA dan first sekali Piala Dunia yang dia buat adalah pada tahun 1930. Dah nak dekat 100 tahun pun. Kemudian pada tahun 1974, barulah trofi ni diganti dengan trofi yang anda biasa tengok sekarang ni. Anda perasan tak bentuk dia macam orang dekat bawah tu dan dekat atas tu ada macam bumi. Designer dia cakap bentuk ni macam menggambarkan dua atlet yang stretch tangan dia untuk menerima dunia. Itu dia punya imagination lah. Bagi saya, trofi ni tak kira lah bentuk dia macam mana pun. Ia hanyalah sebagai simbol yang negara yang menang tu adalah negara yang paling terror main bola. Kalau anda nak tahu, trofi ni pun saya rasa akan diganti juga. Sebab ruang untuk tulis nama negara-negara yang menang dekat bawah trofi tu dah nak habis. Paling banyak negara yang dia boleh tulis adalah 17 negara. Tapi 13 dah tertulis. Jadi tinggal 4 kali guna je lagi, dah kena ganti dengan trofi lain. Maknanya by the time kita sampai tahun 2038, dah penuh dah nama negara pemenang dekat trofi ni. Jadi tahun 2042 mungkin kita akan dapat tengok trofi World Cup yang baru. Jadi betul ke trofi ni dibuat dari emas? Jawapannya memang betul. Trofi original World Cup ni memang dibuat daripada emas yang sebenar. Tapi emas kan lembut. Jadi untuk bagi trofi ni masih boleh dibentuk cantik-cantik, maka dia kenalah dicampurkan juga dengan alloy-alloy lain. Kiranya akhirnya trofi ni ada dalam 75% kandungan emas sebenar. Emas pula, kalau anda pernah pegang dia, sebenarnya dia agak berat tau. Jadi World Cup ni tak bolehlah dibuat daripada emas yang solid. Jadi dia dibuat menggunakan teknik lost wax casting. Casting tu maksudnya kita tuangkan material yang panas dekat mold dia. Lost wax tu pula merujuk kepada mula-mula diorang bentukkan dulu trofi ni guna wax. Wax ni macam lilin lah. Dia sangat mudah nak dibentuk. Jadi diorang bentukkan, dia sculptkan, dia ukir lilin tu betul-betul. Segala details, apa semua diorang buat cantik-cantik dekat lilin tu. Lepas lilin ni dah jadi bentuk dia, dah cantik, lilin tu akan di-coat atau diselaputkan dengan lapisan seramik. Seramik ni dia tahan panas tau. Jadi memang sangat sesuai kalau diorang nak tuang emas dekat dalam seramik tu nanti. Lepas dah buat coating dengan seramik, diorang akan panaskan acuan ni dan wax tu akan cair dan kita boleh buang dia. Anda tahu kan, lilin ni memang senang cair. Itu yang nama dia lost wax tu. Sebab wax ni akan dihilangkan dan segala bentuk yang diorang dah ukir dekat lilin tu asalnya tadi dah melekat dekat bahagian dalam seramik coating tadi. Jadi sekarang seramik tu lah dah jadi macam acuan. Maka bila ada acuan ni, barulah dituangkan emas yang 75% tadi untuk masuk dan melekat dekat acuan seramik tersebut. Di bahagian dalam ni memang diorang biarkan hollow sebab emas ni berat. Even yang hollow ni pun total berat dia adalah 6 kg. Sekarang ni emas dalam RM600 1 gram, maka 6 kilo bermakna nilai emas dalam trofi tu adalah sekitar 3.6 juta ringgit. Kalau dia tak hollow, mesti berpuluh-puluh juta jadi harga dia. Dan sebenarnya nanti, player pun tak larat nak angkat. Buat malu saja kan. Lepas dah tuang emas ni, mold tu pun akan dibuang dan diorang akan mesinkan lagi emas ni supaya bentuk-bentuk permukaan dia menjadi sangat cantik. Lepas tu anda perasan kan, macam ada line hijau dekat tapak trofi ni. Line ni dibuat dari material yang nama dia malachite.
Kalau salah sebut, minta maaf. Batu ni adalah salah satu gemstone lah. Tapi nama Melayu dia saya tak tahu. Kalau anda tahu, cuba komen dekat bawah. Sebab ada yang guna batu ni untuk buat perhiasan macam gelang dan sebagainya. Tadi anda dah tengok kan, yang nilai piala ni dari segi emas tu sahaja adalah lebih dari 3.5 juta ringgit kan. Disebabkan piala ni bernilai tinggi, memang ada kes dulu yang mana piala ni pernah dicuri. Ada yang diorang dapat balik piala ni dan ada yang tak jumpa-jumpa walau dah berpuluh tahun kena curi. Diorang suspek piala ni takkan dijumpai lagi sebab dah kena lebur untuk dapatkan emas dekat dalam tu. Jadi atas sebab ni lah FIFA decide yang trofi sebenar yang mahal tu diorang simpan je dekat muzium diorang, dan untuk tim yang menang pula mereka hanya akan diberikan trofi replika yang murah untuk balik rumah. Trofi ni dibuat daripada bronze, lepas tu dikodkan dengan emas sebenar. Of course secara teknikal ada nilai jugalah, tapi jauh lebih rendah dari trofi yang asal. Trofi emas asal tu pula hanya akan keluar dari muzium tu masa diorang buat undian. Lepas tu masa diorang buat tour sebelum match, dan sekali lagi sewaktu match final. Kiranya yang player angkat masa final tu, itu adalah trofi emas yang sebenar. Lepas tu FIFA ambil balik, letak dekat muzium diorang dekat Zurich dan bagi trofi replika untuk tim bawa balik rumah diorang. Kiranya trofi yang dekat Zurich tu, nilai dia sebenarnya jauh lebih tinggi lah dari setakat 3.5 juta. Sebab benda ni adalah one of one. Jadi memang ada sangat banyak historical value, dan saya rasa kalau lelong 10 juta pun masih ada orang yang sanggup beli. Cuma ini pandangan saya lah. Bila tim tu dah bersusah payah menang World Cup tu, bagi je lah trofi yang sebenar. Mungkin trofi yang betul-betul original tu FIFA boleh je nak simpan dekat Zurich sana. Tapi at least buatlah trofi lain yang memang dibuat dari emas untuk bagi tim bawa balik. Sebenarnya nilai 3.5 juta tu walaupun secara individual kita rasa banyak, tapi untuk institution besar macam FIFA tu tak sebanyak mana pun. Dan kalaulah kata piala tu kena curi dekat negara tim yang menang tu, itu kira tim tu punya pasal lah, diorang yang rugi. FIFA tak perlu risau sebab diorang masih pegang original trofi yang penuh dengan sejarah tu. Kira 3.5 juta tu macam prize money jugalah untuk tim yang menang. Bila dia bagi replika macam ni, rasa macam masuk pertandingan, lepas tu dah menang, lepas tu kena pulang balik supaya next time trofi tu boleh guna lagi untuk bagi dekat orang lain pula. Macam tak apa-apa kan? Ingat tadika ke? Jadi boleh kata diorang kecoh-kecoh yang trofi World Cup ni dibuat dari emas tu macam gimmick sajalah. Sebab tak ada siapa akan dapat trofi tu, tak kira tim tu berusaha sekuat mana sekalipun. Sajalah nak mengata FIFA sikit. Dan lagi penting, sekarang anda pun dah tahu yang tim takkan dapat bawa balik original trofi. Apa-apa pun anda rasa, siapa yang akan menang tahun ni? Cuba komen dekat bawah. Subscribe kalau belum dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.